parents, adik-adik juga kena rapat yang akan bersama-sama untuk menghantarlah kita punya bakal-bakal doktor dan doktor haiwan. Saya sebelum lebih lanjut, saya ingin mengucapkan tahniah lah tuan-tuan dan puan-puan kerana ada anak-anak yang bersemangat wajar untuk belajar ke luar negara. Bukan semua orang macam awak semua ni lah. Jadi walaupun awak pergi ke Bangladesh, hargailah peluang ni. Ada peluang ni, belajar betul-betul, buktikan diri anda adalah orang yang terbaik dan insan yang terpilih.